Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan resepi dan juga cara-cara untuk buat kek marble red velvet coffee. Bahan-bahannya mudah je. Mula sekali saya ayakkan 1 cawan setengah tepung gandum bersama 2 sudu teh baking powder. Ketepikan bahan ayak, kemudian saya akan masukkan 1 cawan margarin ke dalam mixer. Tambahkan 1 cawan gula pasir dan juga 1 sudu teh esen vanila. Kemudian pukulkan bahan ni menggunakan speed 1. Saya mulakan dengan speed 1 dan saya akan naikkan perlahan-lahan ke speed 2 dan 3. Pukul sampai margarin bertukar warna menjadi sedikit pucat dan jangan lupa untuk scrap dekat sekeliling bowl. Kalau korang dapat perhatikan, margarin kita pun dah bertukar warna. Daripada kuning dah menjadi pucat. Kemudian saya turunkan kelajuan mixer kepada speed 1 dan saya masukkan telur sebanyak 3 biji. Untuk telur masukkan 1 per 1. Kemudian saya stopkan mixer kejap untuk saya scrap dekat sekeliling bowl untuk make sure telur dan juga adunan kita ni betul-betul sebati. Sambung pukul menggunakan speed 1 dan saya masukkan bahan yang telah pun saya ayak tadi, iaitu tepung gandum dan juga baking powder. Masukkan sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk scrap dekat sekeliling bowl untuk kita pastikan adunan kita sebati. So kalau dah sebati, dah okey semuanya, dah boleh stopkan mixer. Kemudian saya bahagikan kepada 3 bahagian. Untuk mangkuk yang pertama, saya masukkan lebih kurang setengah sudu besar red velvet Imalco dan kemudian saya gaulkan sampai sebati. Untuk mangkuk yang kedua, saya masukkan setengah sudu besar Imalco Coffee dan juga setengah paket serbuk kopi 3-in-1. Yang ni kalau nak perisa apa-apa pun boleh. So gaulkan, kalau boleh pakai hand whisk sebab dalam 3-in-1 coffee ni ada gula. Kita nak pastikan gula tu hancur. So dah siap kita punya adunan. 3 bahagian. Untuk bahagian ketiga ni saya tak letak apa-apa perasa. Sediakan loyang yang telah pun kita letak dengan baking paper dan bolehlah kita masukkan adunan. Yang ni mengikut cita rasa masing-masing, mengikut style masing-masing. Boleh letak adunan berselang-seli. Kemudian ratakan adunan ni. Boleh juga kalau kita nak goyang-goyang ataupun nak ketuk-ketuk
So saya hentakkan macam ni, dapat juga kita ratakan adunan dan juga dapat keluarkan gelembung-gelembung angin. So dah ready untuk kita bakar. Preheatkan oven dulu, jangan lupa 10 minit. Kemudian saya bakar dengan suhu 165 selama lebih kurang 50 hingga 60 minit. So inilah hasil selepas kita bakar. Kek Marble Velvet Coffee kita pun dah jadi. So keluarkan dari loyang, panas-panas tu keluarkan. Tunggu sampai kek betul-betul sejuk dan kemudian dah boleh potong. Kepada penggemar kek marble dan juga penggemar kopi, kek ni memang sesuai untuk anda. Rasanya sangatlah sedap, sesuai untuk orang yang suka tekstur kek marble, macam kek marble kampung tu. Kek marble yang dulu tu, teksturnya sama je macam tu. Cuba korang tengok. Kita zoom and close up sikit tekstur kek marble untuk hari ni. Hanya menggunakan margarin dan juga sukatan cawan. Bahan-bahannya pun sangatlah mudah untuk kita dapat. So selamat mencuba. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Umi Hasna untuk perkongsian resepi seterusnya.